Assalamualaikum, hai, nama saya Ain dari Kolbi Beauty. Hari ini saya nak bercakap tentang mencapai ilmu. Ilmu adalah cahaya yang membuka jalan kepada kejayaan dan kebijaksanaan. Fahami nilai ilmu adalah aset yang tidak akan hilang dan sentiasa memberi manfaat. Dengan ilmu, korang boleh mengubah kehidupan korang. Ilmu bukan sekadar untuk hari ini, tetapi pelaburan untuk masa depan juga. Dengan ilmu, korang lebih bersedia menghadapi cabaran hidup korang. Amalkan ilmu yang dipelajari. Ilmu tanpa amal tidak bermakna. Gunakan apa yang korang pelajari untuk membantu diri sendiri dan orang lain. Ingatlah, setiap langkah kecil dalam mencari ilmu akan membawa korang lebih dekat kepada kebijaksanaan. Jangan berhenti belajar kerana ilmu adalah pintu kepada kejayaan yang sebenar. Jangan lupa like, komen, follow and share untuk motivasi seterusnya. Bye. Assalamualaikum.